Kalau hampa suka-suka waktu malam tapi hampa tak nak bahayakan diri hampa, hampa kena tengok video ni. So jom. So masih ramai yang tak tahu yang suka ni elok buat waktu siang ke waktu malam. Tapi hari ni aku nak cerita ke hampa kelebihan dan kekurangan bersuka waktu malam ni. So untuk kelebihan suka waktu malam ni adalah suhu lah. Bila suhu waktu malam ni lagi sejuk, so tekanan jantung tu akan rendah. Nombor 2, kita ada kurang gangguan kerja waktu siang tu. So, tak ramai orang buat kerja waktu malam. Dan last sekali hampa boleh tidur dengan lena lepas je hampa sukan. So ketiga-tiga ni adalah kelebihan suka waktu malam. Main ni aku nak kongsi kekurangan pula sukan waktu malam ni. So kekurangan nombor 1 adalah kalau hampa sukan terlalu lewat dalam pukul 10 malam ke atas, adrenalin hampa menaik dan membuatkan hampa susah nak tidur malam. Nombor 2, risiko keselamatan tu paling penting kan, sebab bila kita suka waktu malam ni kita tahu lah tempat ni kosong dan best lari. Tapi bahaya untuk diri sendiri bila kita duduk bersorangan. Dan last sekali, badan susah nak cool down sebab suhu malam. So sebenarnya boleh ke tak boleh suka waktu malam ni? Boleh. Tapi hampa kena bersukan waktu 7.30 malam sampai pukul 9 saja. Lebih daripada tu tak boleh dah. So hampa faham tak? Kalau hampa belajar sesuatu, hampa send video ni dekat member-member hampa yang suka-suka malam tu supaya mereka boleh jaga diri mereka. So nak tahu tips soalan ni, jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.